Magistrate Nadratul Naim Muhammad Saidi semalam menjatuhkan hukuman penjara setahun terhadap M. Jagadesan berumur 58 tahun dan Halila Abu Bakar berumur 37 tahun di Georgetown kerana melakukan perbuatan tidak senonoh di tanah perkuburan Cina pada Ahad 22 Mac. Insiden tersebut berlaku pada waktu pagi di Batu Gantung Air Hitam. Jagadesan merupakan seorang security guard manakala Halila tidak bekerja. Hukuman bagi kesalahan yang dianggap ringan ini dilihat agak keras. Namun, Timbalan Pendakwa Raya Lau Syarwin memohon mahkamah memberi pengajaran kepada kedua-dua tertuduh. Untuk penonton kuasa live, mana yang lebih berat? Mencuri tong abu mayat dan meminta bayaran ataupun beriadah di atas kubur orang? Kami sangat tertarik untuk mengetahui pendapat anda.